Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi sekalian. Azam Baki kata, Albert T ditahan sebegitu rupa kerana beliau enggan untuk menurut arahan atau permintaan SPRM untuk hadir lebih awal bagi membantu siasatan berhubung dakwaan-dakwaan beliau. Cuma macam yang saya selalu katakan dan saya akan ulang lagi sekali kat video ini, selagi Azam Baki itu masih menjawat jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM, selagi beliau tidak digugurkan atau direhatkan daripada menjawat jawatan tersebut, maka sampai kesudah, rakyat tidak akan yakin yang SPRM dapat menjalankan siasatan dengan telus dan adil serta tidak diganggu dengan konflik kepentingan. Cakaplah apa pun, memang tak akan mampu untuk meyakinkan rakyat. Setuju atau tidak? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ikutkan sebenarnya video saya pada malam ini, saya ingin dedikasikan untuk menjawab hujahan daripada saudara Regi JC Ritaudin. Tetapi oleh kerana hari ini kita disibukkan dengan kisah penahanan Albert T dekat rumah beliau dekat Puchong pada pagi tadi, maka saya rasa eloklah untuk saya meneruskan topik tersebut. Di mana seperti mana yang kita tahu, Albert T telah ditahan oleh sepasukan unit khas SPRM dekat rumah beliau pada pagi tadi. Di mana anda dapat lihat footage yang telah dikongsikan. Memang terdapat sekumpulan pegawai SPRM, pegawai khas nampaknya, yang memakai baju biasa tetapi siap ada tactical suit yang lengkap berserta dengan topeng balaklava. Seolah-olahnya macam Albert T ini macam pengganas antarabangsa. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Dan beliau pun telah ditahan serta telah dibawa pergi tanpa dimaklumkan apa-apa langsung kepada peguam beliau iaitu Zaid Malik yang berada di tempat kejadian. Tengok-tengok tak berapa lama selepas itu, beberapa minit selepas itu, Albert telah dibawa balik ke rumah tersebut dan ialah mungkin SPRM telah buat something lah dekat rumah tu sebagainya kan. Jadi kata Zaid, ini merupakan satu pencabulan hak anak guam beliau untuk mendapatkan hak konsult dengan peguam dan sebagainya seperti mana yang dijamin dalam perlembagaan. Cuma terdapat satu plot twist juga di sini tuan-tuan dan sekalian, di mana isteri kepada Albert iaitu Puan Lee telah mendakwa menerusi laporan Malaysia Kini yang SPRM ataupun pegawai-pegawai SPRM itu telah melakukan 3 perkara yang memang tidak patut dilakukan. Yang pertamanya, kata Puan Lee, pegawai SPRM yang terlibat itu dikatakan telah mengacukan pistol ke kepala si Albert ini kerana konon-kononnya Albert tidak mahu untuk memberikan kerjasama. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata Puan Lee, pihak SPRM yang ambush rumah tersebut telah merampas semua handphone, termasuklah handphone Albert, handphone beliau iaitu handphone Puan Lee dan juga handphone anak-anak Albert, dan mereka dikatakan telah memadamkan video-video yang terdapat di dalam handphone-handphone tersebut. Video apa yang dipadamkan, wallahualam bisawab. Cuma kalau anda tanya saya, tekaan saya ialah video-video yang mungkin ada kaitan dengan pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh Sofian Rini dan sebagainya. Wallahualam bisawab. Kata Puan Lee, dia cuma tahu SPRM padamkan video, tetapi video apa dia pun tak pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, Puan Lee telah mendakwa pihak SPRM itu juga telah membawa satu alat pengesan inframerah di mana kata Puan Lee mungkin mereka hendak mengesan kod-kod lah kan. Kalau adalah kamera-kamera tersembunyi yang tertanam dekat sekitar rumah Albert. Manalah tahu mungkin mereka tak nak tindakan mereka ambush Albert itu dirakam ke apa-apa ke. Wallahualam bisawab. Jadi kata Puan Lee, dia bawa macam satu alat inframerah tu dan dia cek satu persatu kod-kod kalau ada kamera yang tersembunyi. Jadi itulah 3 perkara yang dikatakan telah dibuat oleh pegawai SPRM seperti yang didakwa oleh Puan Lee. Dan kata Zaid Malik lagi, tindakan SPRM berbuat demikian. Tiba-tiba datang ambush rumah Albert dengan pakai topeng balaklava, heret dia keluar, bawa pergi tanpa maklumkan kepada beliau dan sebagainya, merupakan bukan satu tindakan SOP penangkapan yang biasa yang dibuat oleh SPRM, tetapi kelihatannya macam satu penculikan. So, kalau ikutkan saya pun macam agak bersetuju jugalah sebab nampak macam menculik masalahnya kan. Tapi itulah, ada pegawai polis kat situ. Cuma sekarang ini, tuan-tuan dan sekalian, Azam Baki dalam satu video kenyataan beliau telah menafikan yang pihak SPRM telah mengacukan pistol ke kepala si Albert. Dalam masa yang sama juga, tindakan SPRM menangkap Albert seperti itu rupa, kata Azam Baki, ialah kerana Albert enggan untuk menurut permintaan SPRM untuk hadir ke pejabat SPRM lebih awal bagi membantu siasatan berhubung dengan dakwaan-dakwaan beliau yang tersebut itu. Ini video, sedikitlah keratan video oleh Azam Baki
berkenaan dengan isu pagi tadi. Jom tonton. Manakala Albert Tay yang pada mulanya dijangka hadir pada 1 Disember telah dimaklumkan untuk hadir lebih awal, namun demikian beliau enggan hadir lebih awal dan enggan memberi kerjasama dengan siasatan SPRM yang dijalankan. Albert Tay ditahan pada jam 10 suku pagi di rumah beliau. Seperti mana semua sedia maklum, Albert Tay adalah orang yang paling penting bagi membantu siasatan kes ini. SPRM juga telah menyerahkan notis Seksyen 28A-9 Kanun Prosedur Jenayah kepada Albert Tay yang mana ia memberi kuasa pada pihak berkuasa yang menyiasat bagi menafikan hak tertuduh untuk berhubung dengan peguam dan mana-mana pihak lain. Selain daripada itu, SPRM juga telah menahan Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin di pejabat SPRM pada hari ini jam 12.51 tengah hari untuk membantu siasatan dalam kes ini. Datuk Seri Syamsul Iskandar datang memberi keterangan di ibu pejabat SPRM pada kira-kira jam 12 tengah hari tadi. SPRM dijangka akan membuat permohonan riman kepada Albert Tay dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada esok hari. So, antara lain itulah kata-kata Azam Baki. Sekarang Albert dah diminta unutan lebih awal sebab Albert sepatutnya memang akan datang ke pejabat SPRM pada hari Isnin. Cuma kata Azam, Albert diminta untuk datang lebih awal tapi Albert enggan. So, kerana itulah dia terpaksa menghantar satu pasukan taktikal untuk tangkap si Albert itu bawa ke pejabat SPRM. Dan kata Azam juga, bukan setakat Albert yang ditahan. Syamsul Iskandar Ma'akin yang hadir ke pejabat SPRM tanpa digari, tanpa diheret dan sebagainya walaupun dia dikatakan penerima rasuah telah hadir ke pejabat SPRM pada jam 12 tengah hari. Dan kemudian pada jam 12.51 tengah hari, beliau juga turut ditahan oleh SPRM bagi membantu siasatan. Dan kata Azam, perintah reman untuk kedua-duanya akan dipohon pada besok pagi. Dan kata Azam juga, sekarang ini memang pihak SPRM ketika menyerbu rumah Albert telah membawa satu perintah di mana perintah tersebut telah menidakkan ataupun telah menyahkan atau melupuskan hak Albert untuk bercakap dengan peguam atau berjumpa dengan sesiapa sahaja dalam tempoh penahanan itu. Which is, benda itu memang wujud pun kalau ikutkan. Cumanya pelik bila pegawai-pegawai yang ramai-ramai dekat rumah Albert ketika Zaid Malik tanya itu, seorang pun tak boleh nak berhenti berjumpa dengan Zaid. Okey tuan, jom kita ke sana, saya bincang sikit. Boleh je berjumpa, boleh cakap elok. Cakap minta maaf tuan, saya faham memang patutnya anak guam tuan memang ada hak jumpa dengan tuan. Tetapi kami ada perintah daripada SPRM yang menggunakan direktif ini untuk menidakkan hak beliau berjumpa dengan tuan atau sesiapa saja untuk satu tempoh. Beritahu je terus terang. Janganlah main hilang macam tu je. Tangkap. Saya bercakap apa-apa, saya nak halang kamera, brok, belah macam tu je kan. Nampaklah macam penculikan. Cuba kalau ada seorang supervisor yang datang jumpa peguam, cakap elok macam tu. Should be tak ada isu pun dan pihak peguam pun tahu apa yang dia buat. Tapi itulah, they are keeping things on limbo. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan. Sebab itulah orang kata macam, ini bukan penangkapan, ini penculikan. Sebab nampak macam penculikan kalau ikutkan. Tapi itulah, sekarang ini tuan-tuan dan puan, pada pandangan saya lah, saya memang menghargai sebenarnya kalau SPRM nak siasat semua ini sebagainya. Sebab saya cakap terus terang, saya tidak mempertahankan Albert dalam hal ini tahu. Beliau tidak suci, senang cerita. Beliau juga terpalit dengan perbuatan memberi rasuah. Dalam hal rasuah ini, pemberi dan penerima kedua-duanya kena dihukum. Kita takkan kata Albert itu hero Malaya ke, oh Albert ini wira ke apa-apa ke, tak. Dia sama-sama berdosa seperti mana orang yang telah menerima atau meminta rasuah dia tu. Sama je masalahnya kan. Tetapi dalam hal ini, bak kata orang lah kan, memang dia tu seorang yang pendosa. Dia memang seorang yang jahat, seorang yang kotor sebagainya. Tetapi kena tengok jugalah situasi. Dalam hal ini, Albert bukan senyap-senyap. Dia turut mendedahkan orang ini meminta rasuah dia. Meminta rasuah dan sebagainya. Jadi, macam tak berapa kena seandainya kalau kita nak kenakan serangan ini atau SPRM nak kenakan siasatan keserangan ke apa-apa ke atas dia seorang. Sebab kalau anda perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, Albert ini bukan sekarang tau. Bukan baru sekarang dia mendedahkan bab rasuah ini. Dia dah dedahkan rasuah-rasuah ini terutamanya berkaitan dengan Sabah sejak tahun lepas lagi masalahnya. Sejak bulan Oktober tahun lepas dia dah dedahkan video-video berkenaan dengan adun-adun Sabah minta rasuah dari dia. Dan dia dah jelajah satu Malaysia pun untuk cerita benda tu. Pergi ke podcast dan sebagainya. Tetapi tak ada pula SPRM pada ketika itu nak ambush dia ke, nak tangkap dia gila-gila ke apa-apa ke, nak tarik juga, nak cepat-cepat cerita dengan dia ke apa-apa ke, tak ada. Tapi bila dia buat video atau dia keluarkan video yang mengaitkan Setpol PMX, mengaitkan PMX itu sendiri dan mengaitkan Azam Baki itu sendiri, pap kelang kabut SPRM datang ambush rumah dia, tarik dia sekarang juga macam tak ada besok. Nampak? Sebelum ini tak ada masalah. Dia cuma tak dibenarkan masuk ke Sabah saja oleh kerajaan negeri Sabah.
Padahal pembicaraan kes dia dekat Sabah. So macam, kau faham tak benda ni? Dia ada pembicaraan dekat Sabah, kes dia, dan juga dia kena saksi untuk 2 kes lain. Tapi dia tak boleh datang ke mahkamah sebab kerajaan negeri Sabah telah halang dia masuk ke Sabah. Macam mana nak tunaikan hak dia sebagai saksi dan juga sebagai suspek dan sebagainya? Nampak kat situ. Tapi itulah, macam saya katakan tadi, tak nampak pun selama ini SPRM ambush dia ke apa-apa ke sebabkan oleh video-video peredaran rasuah semua ni. Tapi once bila keluar video pasal PMX, pasal Syamsul Iskandar, laju pula SPRM ambil tindakan agresif gila, tuan-tuan dan puan-puan. So, saya rasa mungkin anda boleh terfikir benda tu kot. Saya tak nak hasut anda fikir apa-apa. Saya tak nak untuk, nak instigate anda untuk cenderung ke mana-mana. Cuma Allah bagi kita akal. Kita boleh fikir je lah ya. Kenapa sebelum ini tak ada benda pun, walaupun dedah juga banyak kali. Kenapa sekarang walau dedah sekali, pop, tiba-tiba pula satu pasukan taktikal balaklava SPRM siap datang rumah dia, ambush dia kau-kau. Nampak? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya bukan apa. Sekarang ini, macam saya katakan, saya alur-alurkan siasatan ke atas Albert. Sila siasat, tak ada masalah. Dia pun bersalah juga kalau ikutkan. Cumanya, selagi Azam Baki itu menjadi Ketua Pusuruhjaya SPRM tidak lagi melepaskan jawatannya atau tidak direhatkan atau tidak dicutikan atau tidak digugurkan, maka memang tak layak sepatutnya SPRM untuk siasat kes ini. Sebab ianya akan menjadi konflik kepentingan, tuan-tuan dan puan. Dia akan jadi konflik kepentingan dan dia juga akan menyebabkan rakyat menjadi kurang yakin akan ketulusan SPRM untuk siasat benda ini. Kau bayangkan, satu pasukan nak siasat satu kes yang melibatkan ketua dia. Kau boleh bayang tak benda tu? Memang takkan jadinya sebab ada conflict of interest. Kalau betul-betul SPRM nak siasat benda ini, which is saya lalukan, Azam Baki must go. Azam Baki kena letakkan jawatan dahulu atau kena digugurkan atau kena direhatkan. Barulah kita boleh sedikit yakin yang SPRM akan menjalankan tugas mereka dengan baik dan juga dengan telus. Sebab tidak ada konflik kepentingan itu. Selagi Azam Baki masih berada kat situ, selagi itulah SPRM memang rakyat takkan nampak akan mampu untuk menjalankan tugas dengan efisien dan juga sebagai tidak berpihak serta tidak ada konflik kepentingan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini, saya tertarik untuk membawakan kepada anda sebagai penutup video ini akan satu ulasan yang saya kira cukup padat, cukup ringkas, cukup tepat yang dibuat oleh Free Malaysia Today, koresponden mereka berkenaan dengan isu Albert Tay ini. Komplit dibagi tuan-tuan dan puan. Dan walaupun video itu dalam bahasa Inggeris, saya kena percaya anda insya-Allah tidak akan ada masalah untuk memahaminya dan juga untuk faham apa yang cuba disampaikan. But until then, kisah Albert Tay ini, suka atau tidak, memang menggoncangkan kerajaan Madani. Mungkin kerana itulah mereka membuat tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Betul atau tidak? Let's stop pretending this is just a Sabah story. It isn't. This is now a Putrajaya problem, and it has a name. Albert Tay. A man who admits he offered bribes. A man who now claims he holds a 300-page explosive dossier. A man whose allegations have already cost the Prime Minister his political secretary, Syamsul Iskandar Akin. And that resignation? That wasn't professionalism. It was damage control. Let's be very clear. Tay is no saint. He's been charged. He stood in court accused of offering hundreds of thousands of ringgit to Sabah politicians for mineral licenses. But here's the discomfort Malaysia cannot run from. Sometimes the messenger is dirty, but the message still burns the house down. Because these are not vague claims. They are dated, itemized, specific. Cash handovers, renovations, furniture, appliances, premium cigars, tailored suits, properties tied to Putrajaya, screenshots, receipts, locations, names. These are traceable claims. If they're false, prove it. If they're true, prosecute it, but do not bury them. And this story did not start in Putrajaya. It began in Sabah. And it didn't just target mineral licenses. From November last year, the pattern shows something much bigger. A systematic attempt to destabilize Sabah's government. To shake public confidence, to turn one man's license problem into a political crisis. The timing wasn't random. The escalation wasn't accidental. And in Malaysian politics, chaos is never free. When the inner circle of a prime minister is named, this is no longer about a businessman and a few assemblymen. This becomes a national integrity test. And Prime Minister Anwar Ibrahim now has only two options. Not 3, not 5, 2. He can open the door to a full and fearless MACC investigation, or he can be remembered as the man who looked away. There is no middle ground. Albert Tay is not Malaysia's hero,
but he may be its loudest warning. And the question Malaysia must now ask is even bigger than corruption. Where did Albert Tay get the millions of ringgit to fund all of this? And who was really bankrolling him? Read Frankie de Cruz's column, Albert Tay, From Accused Bribe Giver to Political Detonator, for the full, unflinching account of how corruption climbed to the very center of power. Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya komen.